kemudiannya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersatu di Masjid Jami'an Nur Daya Rembau dalam program World Quran Hour peringkat 79 Darul Khusus untuk membaca dan menghayati kandungan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Selamat datang ke World Quran Hour 2025 1 Kebangkitan. Hari ini tanggal 25 Mac 2025 bersamaan 24 Ramadan 1446 Hijrah menyaksikan penganjuran sebuah program interaksi dengan Al-Quran, baca, faham dan amal yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Pada tahun ini kami bersiaran secara langsung dari Jami'an Nur Daya Rembau dari Facebook kami Jabatan Ahli Walaupun Islam Negeri Sembilan. Untuk makluman hadirin sekalian, sejak 2016 World Quran Hour telah menjadi gerakan membumikan Al-Quran di seluruh dunia, membawa misi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan umat demi merealisasikan World of Compassion, dunia berbudi dan penyayang. Kini setelah 10 tahun, kempen ini terus berkembang dengan solidariti dari 313 lokasi di 76 negara, 5,000 lokasi di Malaysia dan capaian media sosial mencapai 7.70 bilion. World Quran Hour mengajak semua lapisan masyarakat, tidak kira tua atau muda, miskin atau kaya, Afghanistan yang mampu rakyat jelata, untuk bersama-sama bersatu hati menyatakan solidariti dan fokus berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran selama 1 jam dalam satu hari. Pada tahun ini, Surah As-Saff yang diberikan menjadi misi utama dalam gerakan misi Sedaiti Ummah. Surah As-Saff menegaskan bahawa kejayaan umat Islam bergantung kepada kesatuan, keikhlasan dalam perjuangan dan keselarasan antara kata-kata serta tindakan. Allah mengingatkan bahawa kemenangan tidak akan diberikan kepada mereka yang hanya berkata tetapi tidak berbuat. Maka usaha memberikan hidayah kepada kehidupan, kepimpinan dan perjuangan perlu diperkasakan agar kita benar-benar menjadi orang yang berjuang. Jadi tidak kira di mana anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di universiti, di dalam atau luar negara, ambillah kesempatan dan rebutlah peluang yang ada untuk membaca Al-Quran bersama kami. Yang paling penting, jangan lupa untuk kongsikan video dan gambar-gambar anda dengan meletakkan tanda pagar World Quran Hour di deskripsi sebagai tanda solidariti anda sebagai kami dari memartabatkan Al-Quran. Dunia semakin maju dan membangun, namun nilai integriti dan keikhlasan dalam perjuangan semakin terhakis. Ramai lantas berbicara soal kebaikan, tetapi gagal merealisasikannya dalam tindakan. Akibatnya, perpecahan berlaku, perjuangan menjadi lemah, dan umat kehilangan arah. Di mana silapnya, mengapa launan perubahan sering kedengaran, tetapi hasilnya tidak seiring dengan usaha. Mengapa umat Islam masih berpecah belah, sedangkan Islam mengajak kita tentang kekuatan dalam kesatuan dan keikhlasan dalam perjuangan. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada manusia surah As-Saff iaitu barisan sebagai hadiah, panduan dan simbol kesatuan dalam perjuangan. Allah menyeru agar kita menjadi seperti yang khusus, Saff yang tersusun hukum, penuh disiplin dan bergerak bersama untuk mencapai kemenangan. Ini kita akan sama-sama membaca dan menjalani apakah yang Allah mahu sampaikan dalam surah As-Saff berkenaan pemahaman dan perjuangan cabaran yang menghada menghalang terbinanya kesatuan dan peranan kita dalam membangunkan sesuatu yang benar-benar kukuh demi menyelamatkan umat. Semua persoalan akan terungkai pada kali ini. Oleh itu, tak melengahkan masa lagi, ayo kita bersama gemakan suara As-Saff dalam World Quran Hour 2025 satu kebangkitan. Untuk itu saya serahkan acara berikutnya kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Arifin Musa Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad bagi memimpin bacaan suci kalamullah dan tadabbur pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah kita akan mulakan World Quran Hour
dengan bacaan daripada Yang Berhormat Datuk Zaiful Bahri. Silakan Datuk. Fatihah. Kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Seterusnya saya menjemput Fadil Imam kita Ustaz Adli untuk memperdengarkan bacaan surah daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Surah As-Saff, satu surah yang warid di dalam juzuk yang ke-28. Surah yang dikatakan oleh para ulama bahawa ia diturunkan selepas hijrah Nabi SAW, maka ia adalah satu surah Madaniyah. Kita kena faham bahawa tempoh Madaniyah ini menyaksikan pelbagai pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khaybar, peperangan Ahzab. Semua ini berlaku dalam tempoh selepas hijrah Nabi SAW. Maka di kala itu diturunkan surah As-Saff. As-Saff ini bermaksud barisan. Maka apakah jenis barisan yang kita akan bincangkan? InsyaAllah kita akan jelaskan. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahawa sebahagian daripada sahabat Nabi SAW duduk berkumpul sesama mereka. Lalu mereka mula bertanya soalan, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu Allah menurunkan surah As-Saff ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan membacakan surah di atas para sahabat yang lain. Seolah-olahnya surah ini menjawab kalau kita tanya apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di kala umat Islam sedang ditentang, di kala umat Islam sedang ditindas, apakah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Maka jawapannya ada di dalam surah As-Saff. Maka bersama-sama insya-Allah pada hari ini kita akan cuba menghidupkan, kita akan ayati salam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff, dan kita mulakan dengan bacaan daripada Al-Fadhil Qari. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Surah ini dimulakan dengan satu seruan tasbih. Jika hendak menekankan perihal jihad dan perihal kesatuan, namun ia dimulakan dengan satu seruan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya ia nak menunjukkan kepada kita betapa tingginya sebenarnya kemuliaan amalan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit sebenarnya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang memiliki kekuatan yang jauh melebihi daripada kekuatan kita, mereka menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia yang jauh lebih lemah tetapi lebih tinggi diri dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga seolah-olah menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa bila mana ia dimulakan segala apa yang di langit dan segala apa yang ada di bumi, sebelum datangnya perintah berjihad, tuan-tuan, seolah-olah nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sebenarnya jihad kita. Allah tidak memerlukan kepada bantuan kita. Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan apa sahaja yang dia inginkan tanpa bantuan sesiapa. Kerana itu dengan Wahul Aziz, Maha perkasa, alladzi la yughalab, yang tidak boleh dikalahkan. Kalau sahaja Allah Subhanahu wa taala inginkan agar semua makhluk di atas muka bumi ini tunduk kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala boleh laksanakan dengan begitu mudah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala inginkan agar dihancurkan tentera kufar, dengan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala boleh menghantarkan makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia. Kita telah sejarah tentera dihancurkan hanya dengan burung-burung sahaja. Belum lagi kalau kita ceritakan tentang para malaikat yang jauh melebihi kekuatan mereka. Malaikat Jibril seorang sahaja sudah cukup untuk menghancurkan kaum 'Ad. Jadi apa yang nak disampaikan di sini? Yang nak disampaikan di sini adalah walaupun Allah berkuasa untuk melaksanakan perkara itu, tetapi Allah ingin memberi perjuangan jalannya kepada kita. Allah memberikan kepada kita peluang untuk menzahirkan diri kita, untuk kita tunjukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita adalah golongan yang memperjuangkan agamanya. Perjuangan ini bukanlah untuk membantu Allah jauh sekali, tetapi perjuangan ini sebenarnya untuk membantu agar kita menyebarkan agama Allah, dan perjuangan ini kebaikannya, tuan-tuan, akan kembali balik kepada kita. Islam. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Namun perjuangan ini, tuan-tuan, memerlukan kepada komitmen daripada kita. Setiap perjuangan perlukan kepada disiplin. Ayat yang kedua menyebut bahawa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak buat? Pertama adalah kita berkata-kata, kita jujur dalam berkata-kata, menunaikan segala janji yang kita telah buat. Kalau kita janji pada hari ini, maka kita laksanakan pada esok hari. Janganlah kita menjadi seperti orang munafik yang sentiasa berjanji tetapi mereka mengingkari janji tersebut. Termasuk di dalam ayat ini juga orang yang sentiasa berkata-kata bahawa mereka akan melaksanakan sesuatu pada esok hari, tetapi bila sampai masa dia, mereka meninggalkan perkara tersebut. Sebagai bukti yang kita cerita,
Kita bercita-cita untuk melakukan sesuatu, kita bercita-cita nak melaksanakan sesuatu projek, tetapi bila sampai masa dia, kita tinggalkan perkara tersebut. Sama juga ketika mana ayat ini diturunkan, ada sebahagian daripada sahabat Nabi SAW sebelum difardukan jihad, mereka berkata bahawa kalaulah diturunkan ayat peperangan, nescaya kami akan berperang. Tetapi bila mana diturunkan ayat tersebut, sebahagian daripada mereka rasa takut. Maka kalau sesuatu bahawa kita akan memperjuangkan agama Allah, maka laksanakanlah bila sampai masa itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah. Sangat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak laksanakan. Klaim palsu yang berlaku kadang-kadang kita sentiasa dengar. Puasa semua termasuk di dalam ayat ini. Bagaimana kita nak membina, bagaimana kita nak memperjuangkan agama Allah dalam kesatuan jikalau kita masih ada lagi attitude ataupun sikap sebegini. Termasuk juga dalam ayat ini tuan-tuan adalah bila mana mereka yang suka menasihati orang lain tetapi melupakan diri mereka sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Bagaimana memberi, menyuruh orang lain ke arah kebaikan tetapi kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Kemudian sampailah kita kepada ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Kalaulah tadi persoalannya adalah apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah kata innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai golongan yang memperjuangkan agama Allah dalam bentuk sufuf, dalam bentuk saf yang kita tahu pada hari ini. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah ia adalah satu binaan yang tersusun, satu binaan yang kukuh. Bunyanun marsus tuan-tuan. Saya berikan gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seolah-olah batu-bata yang disusun, kemudian kita kata apa tu? Dilekatkan dengan simen. Jadi kita semua ibarat satu bata-bata yang melengkapi antara satu sama lain. Kalau kurang satu bata-bata ini, maka rosaklah struktur bangunan itu. Kita saling menyokong antara satu sama lain. Kita bukanlah satu bangunan, akulah yang buat semua benda. Tidak. Jadi kita bahawa dalam drama pada hari ini. Tidak. Tetapi setiap daripada kita sebenarnya melengkapkan antara satu sama lain. Setiap daripada kita mempunyai peranan yang perlu kita laksanakan agar bangunan itu terus kukuh. Jadi hendaklah kita saling melengkapi, saling memberi sokongan antara sama lain agar kesatuan ummah ini akan terjaga. Wallahu a'lam. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ
بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Selepas mana Allah Ta'ala menjelaskan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai golongan-golongan yang memperjuangkan agama Allah dalam bentuk saf, dalam satu saf, menunjukkan kepada kesatuan. Seolah-olah kalau kita membentuk saf ketika solat, ia seolah-olah melihat bahawa kita ini sedang bersatu. Kalau kita pergi ke masjid, tuan-tuan, kita melihat saf yang kita nampak kekuatan umat Islam. Walaupun sebenarnya kita tahu mungkin ada di kalangan ahli jemaah yang ada pertelingkahan, tetapi bila mana kita menonjolkan saf, maka kekuatan kita dilihat dan daripada luar orang akan menampak bahawa umat Islam ini bersatu. Dan sebagaimana kalau di dalam solat, kalau kita nampak satu saf yang lompang, maka kita disunatkan untuk menutup saf tersebut dan menutup saf dan kembali agar mengembalikan saf itu dalam bentuk yang sempurna. Maka begitu juga kita dalam perjuangan, tuan-tuan. Kalau kita nampak mana-mana bahagian yang lompang, maka hendaklah kita pergi menyempurnakan lompangan tersebut. Janganlah kita saling tarik-menarik menjatuhkan orang lain. Janganlah kita melihat kejatuhan orang lain sebagai sangat untuk diri kita. Bahkan bila mana kita nampak kekurangan orang lain, maka hendaklah kita menutup lompangan tersebut. Kita menutup kesalahan tersebut, cuba memperbaiki kesalahan tersebut tanpa kita menarik orang itu dengan lebih jauh. Kerana apa? Kerana setiap daripada kita adalah batu-batu yang kita perlukan dalam membentuk saf kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pada ayat yang kelima, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi inni wa qad ta'lamu Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku sedangkan kamu tahu bahawa aku adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mana hati mereka telah menyeleweng, ketika mana mereka telah menyeleweng, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala selewengkan hati-hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Kalau ayat yang keempat Allah menekankan tentang kesatuan, Allah menekankan tentang perjuangan dalam saf, maka ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita apa yang boleh meruntuhkan saf tersebut, apa yang boleh meruntuhkan bangunan yang telah kita bina. Ayat yang kelima kita lihat Subhanahu Wa Ta'ala memberikan contoh yang tidak baik, yang tidak patut kita ikuti, iaitu contoh yang ada pada Bani Israel. Bani Israel, mereka seringkali menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini mengingatkan saya kepada satu ayat yang lain di dalam surah Al-Ma'idah, iaitu kisah ketika mana Nabi Musa alaihissalam ingin memasuki Baitul Maqdis. Ini sekarang kita sedang. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam
meminta daripada Bani Israel agar masuk ke dalam Baitul Maqdis, berjuang menentang dengan satu golongan yang dipanggil sebagai Al-Jababirah, yang mereka berada di situ, golongan yang sangat bengis, golongan yang sangat kuat. Nabi Musa AS meminta daripada Bani Israel agar masuk dan berperang, cuba untuk menawan Baitul Maqdis. Ketika itu apa kata-kata Bani Israel? Tadkhulul al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Masuklah kamu ke dalam bumi Baitul Maqdis yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untuk kamu. Maksudnya kalau kita masuk, insya-Allah kita akan dapat kerana Allah telah tuliskan untuk kita. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kamu berpatah balik, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Satu seruan jihad yang dibuat oleh Nabi Musa, tetapi apa daripada Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis itu ada satu golongan yang sangat besar, yang sangat kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami tidak akan masuk di dalam Baitul Maqdis hinggalah kalau golongan ini mereka keluar dengan sendiri. Seolah-olah nak tunggu mereka ni keluar, nak tunggu dijemput barulah kita masuk. Kemudian mereka berkata, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa AS, pergilah kamu bersama dengan saudara kamu Harun, pergi berjuang berdua sahaja, nak menentang satu bala tentera, dua orang, kata-kata Bani Israel. Berbeza dengan sahabat Nabi SAW ketika mana berlakunya peperangan Badar. Ketika berlakunya peperangan Badar, kerana berlaku di luar, maka dia di luar perjanjian yang telah dibuat bersama Nabi SAW dan golongan Ansar. Ketika itu Nabi SAW bertanya tentang pendapat golongan Ansar, adakah mereka hendak menyertai peperangan ini ataupun tidak, kerana ia tidak termasuk dalam perjanjian. Ketika itu apa yang dikatakan oleh sahabat Ansar, mereka mengatakan, kami tidak akan berkata seperti kata Bani Israel, itulah kamu dengan saudara kamu dan juga dengan Tuhan kamu berperang, kami duduk di sini. Tetapi apa yang akan kami katakan, pergilah kamu, niscaya kami akan bersama-sama dengan kamu berperang. Jadi di sini kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kepada Rasulullah SAW patut menjadi asas perjuangan kita. Kalau kita menyakiti SAW dengan menyalahi pesanan-pesanan Nabi SAW, jikalau kita hendak menjadi satu ummah yang kuat sunnah Nabi SAW, patut kita gigit dengan gigi geraham kita, barulah kita akan menjadi satu ummah yang kuat. Janganlah kita jadi seperti Bani Israel yang seringkali menyakiti Nabi Musa AS, sehingga bila mana Nabi Musa telah pergi, mereka telah menyeleweng kitab Taurat. Kepatuhan Rasulullah SAW. Kemudian Allah mendatangkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat lebih merujuk kepada Nabi Isa AS. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil anni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Dan ingat juga dah kepada peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah kepada kamu membenarkan apa yang telah ada dengan kamu daripada kitab Taurat, dan juga memberi khabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang selepas aku, iaitu namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, namun ketika mana dia datang membawa kepada mereka hujah-hujah, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan bahawa ini adalah satu sihir yang nyata. Isa AS, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita boleh lihat bagaimana sikap Nabi Isa AS. Dan kalau kita hendak mengkaitkan dia dengan pembinaan saf, kita boleh lihat kata-kata Nabi Isa, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasul. Nabi Isa AS mengatakan bahawa aku membenarkan apa yang ada sebelum ini, dan aku menyampaikan kabar gembira
tentang seorang Rasul yang akan datang selepas aku. Nabi Isa AS menyambung legasi yang datang sebelumnya dengan perjuangan yang akan datang selepasnya, seolah-olah ia adalah satu saf. Jadi ini yang perlu kita laksanakan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah saling sambung menyambung sesama kita. Janganlah kita berpecah, kita menyeleweng, janganlah kita memecahkan kesatuan yang Allah telah berikan kepada kita. Walaupun kita berbeza hati, tetapi kesatuan umat itu tetap perlu dijaga. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan perkara dusta terhadap Allah sedang ia diajak kepada memeluk Islam. Wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Ketika mana Nabi Isa AS datang membawa hujah dan bukti kepada Bani Israel, mereka menuduh baginda dengan mengatakan bahawa ini adalah satu sihir yang nyata. Kata-kata yang sama disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW pada kemudian hari. Allah mengatakan golongan ini adalah golongan yang zalim, golongan yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka diajak kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berikan. Allah la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kesatuan ini sangat penting? Kenapa kita perlu menjaga perjuangan ini dengan betul-betul? Kenapa kita tidak boleh membiarkan saf kita ini dirobohkan oleh mana-mana pihak? Kerana apa? Kerana itu tadi nurallahi biafwahihim. Kerana di luar sana ada pihak-pihak musuh yang ingin untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ada di luar sana pihak-pihak musuh yang ingin untuk menghancurkan agama Islam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap melengkapkan cahayanya walau tidak disukai oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasulnya dengan hidayah wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar ia menzahirkan dirinya ke atas semua agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrikun. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ditanyakan tadi apakah amalan yang paling baik yang Allah Subhanahu suka ketika zaman itu, zaman di mana umat Islam ditentang, zaman di mana umat Islam dizalimi, maka amalan yang paling baik pada ketika itu adalah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga pada hari ini, tuan-tuan, kita lihat apa yang berlaku di bumi Palestin merupakan satu penghinaan kepada umat Islam secara seluruhnya. Maka berjihad sangat diperlukan pada hari ini. Tetapi untuk menjayakan amalan ini, kepatuhan kepada Rasulullah SAW perlu diutamakan. Kepatuhan kepada pemimpin perlu diutamakan. Janganlah kita mencari kesalahan orang lain untuk menarik, saling menarik bagi jatuhkan orang lain. Jangan. Kita perlu melengkapkan sesama kita, meluruskan balik saf kita, kerana terdapat banyak tentangan-tentangan, banyak yang perlu kita. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
يعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa segolongan daripada manusia yang akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha mereka ini, tuan-tuan, adalah ibarat seseorang yang mengumpulkan orang-orang yang segolongan manusia cuba untuk memadam cahaya matahari dengan cuba untuk meniup. Bolehkah kita buat? Kita kumpul ramai-ramai, kita tiup kat matahari bagi kurang sikit dia punya panas. Boleh kan? Itu juga amalan orang kafir. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Sebagaimana kita tidak boleh menghalang cahaya matahari, maka tiada siapa yang boleh menghalang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutuskan Rasul dia dengan hidayah dan juga agama yang benar agar ia menjadi zahir ke atas semua agama lain walaupun tidak oleh orang-orang musyrikun. Maksud dia segala tentangan ini akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham daripada ayat ini bahawa cahaya Allah tetap akan tersebar. Cuma adakah kita nak berada bersama golongan yang menyebarkan cahaya Allah ini ataupun tidak? Adakah kita nak jadi sekadar spectator, sekadar orang yang melihat perjuangan orang yang, ataupun kita nak bersama berjuang meraihkan dan akhirnya meraihkan kejayaan ini, tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang ke-10, tuan-tuan, bertanya seruan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu kepada satu urus niaga, satu perniagaan yang mana boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jenis perniagaan yang kita boleh buat yang mana akhirnya kita akan terselamat daripada azab yang pedih, iaitu di hari neraka ataupun di hari akhirat kelak. Bila kita katakan tentang perniagaan, ada benda yang perlu kita bayar agar kita boleh mendapat hasilnya, betul tak? Kalau kita pergi beli barang kat kedai, kita perlu bayar duit terlebih dahulu, barulah kita boleh dapat barang yang kita nak beli. Jadi barang apa ataupun duit apa, jenis duit yang perlu bayar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jenis tukaran yang perlu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah. Tambah sekali. Pada ayat yang ke-11. Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan berimanlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan hendaklah kamu berjihad pada Allah fi anfusikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad ini adalah satu terma yang lebih luas. Kalau pada ayat yang keempat Allah menyebutkan qital, qital ini adalah peperangan. Tetapi bila sampai pada ayat yang ke-11 Allah menyebutkan jihad. Jihad ini adalah satu terma yang lebih luas. Ia merangkumi peperangan, ia merangkumi segala bentuk perjuangan. Segala bentuk perjuangan. Sehingga kalau kita menuntut ilmu, menyebarkan ilmu juga adalah satu jihad. Kalau kita bersedekah juga adalah satu jihad. Kerana itu di sini watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu sendiri. Kita alhamdulillah di ini Allah kurniakan kepada kita keamanan. Namun ikhwanuna fi Palestin, saudara-saudara kita di Palestin sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka. Jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk nak pergi ke Palestin dan mengangkat senjata bersama mereka, maka apa yang kita boleh buat? Bi amwalikum, kamu berikan kepada mereka harta mereka, harta kamu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihad fi sabilillah faqad ghaza." Sesiapa yang memberikan kelengkapan kepada pejuang-pejuang Allah, pada pejuang-pejuang pada jalan Allah, maka seolah-olah dia sendiri telah berjuang, dia sendiri telah berperang. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu. Jadi harta ini biarlah ia menjadi alat kita dalam perjuangan kita memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita korbankan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita di sini, diri ini bermaksud kita mengorbankan penat kita. Seolah bila kita nak buat satu program ini, penat organizer nak buat. Berapa kali datang ke masjid ini, nak mengumpulkan crowd yang seramai ini, mengorbankan diri dia untuk apa? Agar bumi Al-Quran, agar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilaungkan di sana dan di sini. Dzalikum lakum, itulah benda yang lebih baik untuk kamu, hanya kalau kamu mengetahui. Ini tukaran yang kita berikan kepada Allah. Apa yang Allah berikan balik kepada kita? Apa yang kita beli? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga, yang mana jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana di dalam syurga tersebut mengalirnya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dengan rumah baik, tempat tinggal yang baik. Kenapa disebutkan tempat tinggal di sini, tuan-tuan? Kerana kebiasaannya pejuang-pejuang agama Allah, mereka akan keluar daripada rumah, mereka keluar daripada comfort zone untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah menggantikan bagi mereka tempat tinggal yang baik. Jadi kalau kita nak buat, kalau kita nak memperjuangkan agama Allah, kita tak boleh hanya sekadar duduk. Kita perlu keluar. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'azim. Itulah kejayaan yang teragung. Wa ukhra tuhibbunaha, kejayaan yang teragung ini merujuk kepada syurga. Namun bagi pejuang-pejuang Allah, Allah mengatakan akan ada kemenangan yang lain. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah, satu kemenangan daripada Allah. Wa fathun qarib, fathun qarib di sini pada kemenangan yang cepat. Wa basyiril mu'minin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Seruan yang Allah Subhanahu wa taala, seruan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan dari Allah pada ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong Allah, yang bermaksud penolong-penolong kepada agama Allah. Kama qala Isa bin Hawariyin,
kita ketika mana Nabi Isa Ibnu Maryam berkata kepada Hawariyin, kepada orang-orang yang rapat dengannya, man ansari ilallah, siapakah penolong aku dalam memperjuangkan agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, maka berkatalah Hawariyun, kamilah pembela agama Allah. Fa amana at-ta'ifah, maka ketika itu berimanlah sebahagian daripada Bani Israel, wa kafara at-ta'ifah, dan sebahagian yang lain kufur. Bihim fa asbahu zahirin, maka ketika itu kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang Allah nak minta daripada kita pada seruan yang terakhir? Allah meminta kita agar menjadi seperti golongan Hawariyin. Siapakah golongan Hawariyun? Al-Hawariyun, kalau kita lihat dari segi bahasa, dia adalah sofa, maksud dia yang suci, yang bersih, yang kalau kita terjemahkan dalam konteks perjuangan Nabi Isa alaihissalam, mereka inilah yang nak bagi ayat dia tak keluar. Mereka inilah yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ketika zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka inilah kita katakan orang yang kerja dia adalah untuk membela. Mereka tidak membuat benda yang lain, hanya memperjuangkan agama Allah, hanya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah mengatakan kepada kita, kunu ansarullah, jadilah kamu pembela kepada agama Allah. Jadilah kepada kita hawari wa hadhil ummah. Kalau boleh kita jadi seolah-olah hawari untuk ummah ini. Dalam satu perjuangan, tuan-tuan, ataupun dalam satu organisasi, kita perlukan seseorang yang akan bekerja habis-habisan. Mereka ini akan kita kata all out habis-habisan. Kadang-kadang dia akan berpindah daripada departmen ke departmen semata-mata nak bagi kerja tu selesai. Mereka inilah yang kita akan nampak dia di mana-mana sahaja. Kelompangan kat sana kita akan nampak dia kat sana. Kelompangan kat sini kita akan nampak dia kat sini. Ada ke sini. Gaji sama semua, tapi kita akan nampak dia ni yang paling ke depan. Kerana apa? Kerana dia nak pastikan bahawa apa sahaja projek yang perlu berlaku dengan sebaik mungkin. Maka dalam perjuangan agama Allah ni, tuan-tuan, kita perlukan golongan-golongan ini. Golongan-golongan yang akan ke sana ke sini, golongan-golongan yang menghubungkan antara satu soft kepada soft yang lain. Perjuangan, tuan-tuan, perjuangan di UIA, World Quran Hour, disambung dengan perjuangan di sini. Siapa yang menyambungkan perjuangan ini? Kita punya pejuang-pejuang kita. Kita pula menyambung perjuangan. Maksudnya kita lah yang akan menghubungkan antara soft sana dan sini. Program seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, dilihat seolah-olah kita semua berada dalam satu soft yang sama. Kerana adanya Allah meminta daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadilah pejuang-pejuang ini. Berikanlah sebaik mungkin apa yang kamu boleh untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hanya sekadar kita memberikan sesuatu kemudian kita kata sampai sini sahaja. Aku punya job scope sampai sini. Jalan tak jalan bukan masalah aku. Kita perlu mempunyai satu niat, satu semangat. Bila ada sesuatu, pastikan bahawa perkara itu akan terlaksana dengan sebaik mungkin. Kalau kita bekerja di sebuah jabatan, pastikan falsafah, visi dan misi jabatan itu perlu kita hayati bersama. Kita nak memperjuangkan jabatan kita. Kalau kita bersama dengan kerajaan, kita perlu pastikan visi dan misi kerajaan itu perlu kita hayati untuk memperjuangkan negara kita. Janganlah kita hanya sekadar aku siap, cukup sekadar. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita baru sahaja mendengar adunan bacaan suci kalam Allah serta dalam surah As-Saff yang berbeda dan bermakna. Semoga setiap ayat yang dikongsikan tadi bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga memberi inspirasi untuk kita bertindak dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan kini lagi penghayatan mesej
bacaan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengar pesan pemimpin serta solusi World Quran Hour. Dengan ini saya menjemput Yang Hormat Datuk Haji Mohd Rahmi Pesanan Ahli Dewan Undangan Negeri Al-Cumbu untuk menyampaikan pesan pemimpin dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan, saya pun puasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam persaudaraan. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, Yang Berusaha Dr. Muhammad Arif, pensyarah daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, Yang Berusaha Ustaz Luqman bin Muhammad Zaki, mewakili pegawai agama Islam daerah Rembau, yang saya hormati semua kepimpinan jawatan kuasa Masjid An-Nur Rembau, pemimpin-pemimpin masyarakat, ahli jawatan kuasa penganjur yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, dalam waktu yang ringkas ini, saya nak mengajak semua di antara kita, khususnya yang hadir hari ini, untuk kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT, sebab kita masih lagi dikurniakan dengan pelbagai nikmat. Bukan hanya nikmat kesihatan. Pagi tadi sempat bersahur, kesihatan yang baik membenarkan kita meneruskan amal ibadat kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Namun nikmat yang tidak terkira kita kecapi daripada Allah SWT, nikmat iman kepada yang kita yang dah berkeluarga ni, keluarga yang bahagia, anak-anak cucu kita menjadi, dapat kita melihat membesarkan anak cucu kita di hadapan mata kepala kita sendiri, dan pelbagai nikmat-nikmat lain-lain. Namun tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dalam konteks majlis program yang kita sedang hadiri ini, program World Quran Hour, ataupun cakap orang ngembaunya, waktu seluruh seantero dunia meraihkan, membaca, mentelaah, menghafal apa sajalah tadabbur dan sebagainya Al-Quran yang mulia ni, tuan-tuan. Saya nak mengajak semua di antara kita dalam konteks majlis kita hari ini untuk kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, kesedaran, nikmat untuk sama-sama menikmati kehebatan Al-Quran, iaitu tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita semua di antara kita sedia maklum. Minta maaf kalau saya ada kesilapan Ustaz. Mungkin saya bukan orang yang hebat untuk menterjemahkan ini. Tetapi sempena bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan,
Bulan Ramadan yang bukan hanya digelarkan sebagai bulan penuh rahmat, bulan Ramadan yang bukan sekadar digelarkan bulan rezeki dan sebagainya. Ramadan juga digelarkan sebagai bulan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan salah satu mukjizat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mukjizat-mukjizat yang besar, Al-Quran adalah di antara mukjizat yang kekal dapat kita lihat sehingga hari ini, tuan-tuan. Jadi, bagi pihak kepimpinan masyarakat, bagi pihak masyarakat di Gombau khususnya, tuan-tuan, saya nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah, syabas, jutaan terima kasih kerana memilih Masjid An-Nur ini di dalam Gombau ini, tuan-tuan, sebagai tuan rumah majlis ilmu, majlis yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Ya. Dek, tepuk tangan lama lagi. Tuan-tuan, adik-adik sekalian, mungkin saya tidak perlu untuk menterjemahkan, untuk mentadabur lagi, tuan-tuan. Namun, saya nak ambil kesempatan sedikit. Semoga usaha murni ini, setiap orang di antara kita yang terlibat dalam penganjuran program yang maha hebat ini, setiap ahli jawatan kuasa mendapat balasan yang sebaik mungkin, dan kita semua akan menjadikan Al-Quran ini bukan sebagai seperti mana yang kita tahu, sebagai panduan yang maha hebat, sebagai rujukan yang paling tepat, tetapi kita jadikan Al-Quran ini sebagai kelaziman, kita jadikan sebagai apa yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita seharian. Kepada kita yang dewasa, sebelum menunggu waktu pergi nak mengetih tu, tuan-tuan, buka sebentar Al-Quran kita baca. Kepada adik-adik, sementara menunggu bas menjemput adik-adik pergi ke sekolah ataupun pulang ke sekolah, diharapkan hari ini akan bermulalah juga satu kelaziman di dalam kehidupan kita untuk kita menjadikan pembacaan Al-Quran itu adalah sesuatu yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita. InsyaAllah hari ini dalam bentuk ummahnya pula, majlis kita yang hebat ini yang berlandaskan surah Al-Saf, yang berteraskan kesepaduan ummah, yang menekankan betapa pentingnya kesatuan ummah dalam kita memperjuangkan agama Islam. InsyaAllah, tuan-tuan, bukan pemimpin saja, bukan ketua kampung, wakil rakyat, menteri saja yang bertanggungjawab untuk mempertahankan ummah ini, tetapi harus kita sedari setiap orang di antara kita yang mengaku bergelar ummah Islam mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk terus memastikan umat Islam, agama Islam tu terus kuat, terus dipandang mulia di mata seluruh dunia, tuan-tuan. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi saya rakamkan jutaan terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program World Quran Hour ini. Tahniah. Ya. Adik tolong tepuk tangan lama, sebab pakcik-pakcik tu dah lotih tepuk tangan. Semoga semua di antara kita mendapat rahmat, mendapat manfaat daripada apa yang kita kecapi hari ini, dan insyaAllah di bulan yang mulia ini, di akhir-akhir Ramadan ini, Ustaz, orang Gombau cakap ada 3-4 lenggok lagi sebelum bulan puasa habis. Sama-sama kita berdoa agar kita terus dikurniakan kesihatan yang baik untuk melipat gandakan ibadah kita
di saki baki bulan Ramadan ini. Saya doakan setiap orang di antara kita beroleh kesihatan yang baik, dapat berjumpa di bulan Ramadan tahun depan. Dan dengan itu sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dalam ucapan saya. Tahniah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.